Oke guys, selamat petang. Sekarang saya berada di perkarangan Universiti Malaysia Sarawak, Unimas lah. Sekarang jam pukul 6 petang. Cuaca mendung dah selepas hujan tadi. Kita mau ronda-ronda di sekitar Tasik ni lah. Tasik di Unimas ni. Petang-petang ni banyak student jogging. Bila itu kita hantar nak balik ke kolej lah. Ronda dulu. Ke sana tu kolej asrama ni. Hai. Hai. Okay, kita nak ronda pergi tebing Tasik sana. Cuaca mendung pukul 6 lalu petang. Baru lepas hujan tadi, sejuk sikit. Tempat ni bagus untuk jogging pagi-pagi hari ke ataupun petang macam ni. Oh, pohon kayu pagi memang cun lah pagi. Kalau ada masa nanti boleh juga nak pergi sini pagi hari ke jogging awal pagi sambil menikmati keindahan sekitar ni Unimas. Exercise, menghirup udara segar di sini. Pasti sejuk pada Tasik. Ni dua air rawon. Memang tengah lama-lama. Jembatan apa tu? Jembatan gantung tu. Boleh naik sana tengok view dari Tasik, dari atas jembatan tu nanti. Okay, tengok jembatan ni, jembatan cinta ke apa nama jembatan ni. Dia menghubungi Tasik, di tengah-tengah Tasik. Bagus cuaca petang ni, mendung selepas hujan. Bunyi burung-burung atas pokok sana. Hari dah nak malam, nak mencari tempat tidur burung-burung tu. Bagus untuk exercise, jogging kat sini. Make view. View di sini, dia punya kolej sana. Okay guys, saya belanja view di Unimas petang ni. Pemandangan di sekitar Tasik di Unimas. Hirup udara segar dari jembatan gantung, kan jembatan gantung, jembatan simen ni, tapi mereka bentuk macam jembatan gantung. Ada rasa goyang-goyang ke atas ni. Berdenyut-denyut. Kalau orang berlari-lari mungkin dia ada spring dia. Petang-petang macam ni, sejuk, bagus jogging, jalan-jalan, ronda-ronda ke.
6:30 dah. Api dah hidup, nampak terang sikit. Pemandangan dari jambatan Cinta Unimas ni. Banyak orang student dalam kolej ni. Tang-tang ni sejuk. Dah sahabat-sahabat, terima kasih nonton Singita Bak channel. Dia belanja view petang di Unimas. Cuaca pun bagus, mendung. Kalau yang tinggal berdekatan tak pernah pergi sini, mau jogging-jogging, bagus ni. Hijau petang-petang pagi-pagi kan. Ni tepi tasik kan, bawah pokok-pokok ni sejuk lah. Ada tempat pejalan kaki, naik jembatan tadi, tengok view tasik. Nak balik dah.